Oh, apa khabar semua? Tengok hari ni saya nak kongsi satu kisah misteri yang berlaku dekat kampung saya. Bayangkan balik ke rumah sewa lama yang dah 5 tahun tak berpenghuni. Luqman memang rasa tak sedap hati bila buka pintu tu. Bau lama yang pelik, suasana senyap sunyi. Tapi tunggu kejap, ada sesuatu yang tak kena. Dari bilik belakang kedengaran bunyi seperti tangisan perlahan. Luqman memberanikan diri buka pintu bilik tu. Kosong. Tapi apa yang dia jumpa atas lantai tu buat dia terkejut. Satu beg kecil. Dan bila dia buka, ya Allah! Dompet dan telefon kepunyaan Syukri, kawan baiknya yang hilang secara misteri bertahun-tahun dulu. Polis yang siasat kes ni dapat tahu yang rumah tu sebenarnya tempat sindiket jenayah simpan barang-barang mangsa mereka. Walaupun Syukri masih belum dijumpai, sekurang-kurangnya kita dah ada petunjuk pertama. Kalau anda suka dengan cerita-cerita misteri macam ni, jangan lupa subscribe channel saya dan tekan butang notifikasi. Jumpa lagi dalam video seterusnya.